Hai, bersama dengan Abang Gad. So hari ni Abang Gad nak kongsikan dekat korang berkenaan info larian heritage dan festival warisan budaya yang kita akan anjurkan pada 2 Mei 2026. So korang jangan lupa, pertandingan ni sangat rare. Kita bagi 5 km, korang boleh berlari, korang boleh fun run ataupun korang boleh fun walk. 3 jam setengah dibagikan kepada korang untuk korang habiskan larian. Korang akan layak untuk masuk pertandingan, yang mana pertandingan dia adalah pertandingan baju yang tercantik. Okey, baju yang tercantik ni adalah baju yang melibatkan dengan heritage. Heritage ni garis panduan untuk korang menang. Korang kena pakai baju yang tema daripada tahun 1700, 1800 dan 1900. Tak kisahlah korang nak pakai baju apa, daripada mana-mana bangsa ataupun kaum, korang pakailah mana-mana, janji kena dengan tahun. Sebagai contoh Abang Gad bagi kat korang, katalah korang boleh pakai baju polis pada tahun 1800, lengkap dengan aksesori, cantik, handsome, lengkap. Nah, korang mesti confirm menang, insyaAllah mesti menang. Okey, apa yang kita pertandingkan adalah kategori men open dan women open. Kita akan bagi RM300. Oh, salah, RM300. Kita akan bagi untuk hadiah berkumpulan, yang mana hadiah dia kita tawarkan RM500. Dan kita akan bagi untuk kategori khas. Kategori khas ni adalah kategori jemputan untuk abang-abang askar, abang-abang polis, abang-abang postman dan juga abang-abang daripada mana-mana agensi ataupun jabatan lah. So kita akan bagi untuk kategori khas. Hadiah dia berapa? Kita akan rahsiakan dulu. Okey. So korang kena wajib masuk, dan kita akan sediakan satu tempat untuk sharpshooter ambil gambar. So gambar ni kita akan display dekat skrin besar, so korang boleh tengok gambar korang. Adakah korang akan berjaya? Kalau dia akan tulis itu winner, so korang tunggulah, korang akan dapat. Kita akan ada persembahan festival warisan budaya. Kita ada persembahan untuk seni bela diri, kita akan ada persembahan tarian daripada yang melibatkan dengan warisan budaya. Kita juga akan ada persembahan pameran-pameran yang melibatkan dengan aset-aset warisan, dan juga kita akan jemput kraft tangan Malaysia untuk pamerkan produk-produk kraft tangan, dan kita akan jemput daripada Jabatan Orang Asli untuk kita bawa apa seni warisan budaya yang ada daripada orang asli untuk kita pamerkan kepada semua. Kita juga ada kerjasama dengan Jabatan Perpaduan yang akan anjurkan program untuk kanak-kanak, ibu bapa, dan juga kita ada untuk sukan rakyat. Dan last kali kita ada persembahan Skyboard Malaysia yang akan kita buat pada jam 2 petang. So apa dia Skyboard? Okey, Skyboard ni kita panggil Iron Man air. So dia akan naik, dia tak ada tembak-tembak tapi akan terbang untuk main. So apa tu korang tunggu lagi? Jom sama-sama support program Larian Heritage Festival Warisan Budaya. So korang boleh join, klik RM50 je. Kita ada 100 orang untuk early bird, 5% discount. So jangan lupa daftar. Okey, bersama dengan Abang Gad nanti. Bye bye.